Kisah Kuih Bulan. Pada masa dahulu, berzaman-zaman sebelum ini, terdapat 10 matahari tinggal di langit. Oleh sebab itu, bumi sentiasa panas terik dan terbakar, diterangi cahaya mentari, lalu menjadikan kehidupan penduduk di bumi sengsara. Kita tak boleh duduk melihat sahaja orang di bumi menderita begini. Mesti ada cara untuk selamatkan mereka. Itu mustahil. Tak kira seberapa kuat pun kuasa kita, kita tak mampu musnahkan semua matahari. Ada ke yang berani untuk mendekati mereka? Sudahlah, apa kata kita beri ganjaran kepada orang yang boleh selesaikan masalah 10 matahari ini, ya? Siapa yang mampu buat begitu? Sedangkan dewa macam kita pun gagal. Apatah lagi manusia-manusia yang lemah. Tak apa, mari kita cuba. Kadang-kadang susah juga pada dewa yang hebat macam kita untuk faham kuasa manusia. Baiklah, mari kita kabarkan dulu ganjaran kepada sesiapa yang mampu selesaikan ni. Di bumi, orang-orang kuat cuba mendaki gunung untuk melawan matahari dengan harapan mendapat penghargaan dewa. Bagaimanapun, semakin mereka mendekati puncak gunung itu, mereka mula lenyap seorang demi seorang akibat sinaran panas matahari. Sudah 10 hari sejak kita putuskan untuk beri ganjaran kepada orang yang mampu menangani 10 matahari. Tapi kita masih di sini. Altair, lelaki besar yang tinggal di kampung berhampiran, berkongsi matlamat sama untuk memusnahkan matahari. Apa yang awak nak buat, Altair? Kat mana awak jumpa pokok yang besar macam ni? Saya dah mengembara ke seluruh dunia untuk cari buluh sebesar ni. Saya akan musnahkan semua matahari. Lepas tu barulah manusia boleh hidup di muka bumi ni. Oh, macam mana pula awak nak buat tu? Awak tahu tak dah berapa ramai pahlawan yang hebat yang dah tunduk kepada kuasa matahari? Lebih-lebih lagi ada 10 matahari, Altair. Tak kisahlah. Saya akan cuba yang terbaik. Saya cuba yang terbaik dan percaya yang saya mampu buat. Tak kira betapa kuatnya matahari itu, mesti akan ada jalannya. Jadi awak nak guna buluh ni untuk apa pula? Saya akan buat busur gergasi dan anak panah gergasi untuk tembak matahari. Kita tak tahu pun matahari boleh dimusnahkan ataupun tidak. Sebagai isteri, saya tak nak ambil tahu pasal ni. Bukannya ada faedah pun untuk saya. Altair bekerja keras tanpa berhenti untuk makan atau tidur supaya busur dan panah terbesar dan tertajam di dunia dapat dihasilkan. Mari lakukan. Angkat cepat. Cepat sikit. Tunggu apa lagi? Akhirnya, busur besar berjaya disiapkan. Busur itu terlalu besar sehingga perlukan beribu orang untuk mengangkat dan membawanya ke puncak gunung yang paling tinggi. Dan 100 orang lagi membantu Altair memegang erat tali busur dan membidik berhati-hati supaya dia memanah matahari. Wow! Altair itu bukan saja seorang lelaki yang besar, tetapi dia pun memang betul-betul kuatlah. Agaknya dia akan kalah macam pahlawan lain ke tak? Percayakanlah dia. Cara dia merancang dan membina busur gergasi dan membuktikan keazaman dan kebijaksanaan dia untuk lawan matahari. Saya tak akan mengalah. Tak kira betapa teruk saya melecur. Matahari semua, terima panahan saya. Ah, dah kena. Altair dah musnahkan satu matahari. Altair memang berbakat. Setelah berhari-hari dia berusaha tanpa henti menahan panas terik matahari yang membakar, Altair yang gagah memanah jatuh 8 matahari satu persatu.
Berbulan-bulan dah berlalu. Attaya yang hebat dah berjaya tembak jatuh 8 matahari satu persatu. Walaupun hari ni hari dia tembak matahari ke-9, dia nampaknya dah tak ada tenaga lagi dah. Attaya, teruskan berlawan. Jangan mengalah. Jangan tinggalkan saya. Tolonglah. Akhirnya, Attaya berjaya menempak jatuh 9 matahari. Cuma tinggal satu matahari dan bumi mempunyai siang dan malam, cahaya dan kegelapan. Tumbuhan hijau dan terang tumbuh di seluruh tanah. Air mengalir turun dari puncak gunung lalu menuju sungai dan akhirnya mengalir masuk ke laut. Lalu menghidupkan semula sungai-sungai yang dahulunya kering. Akhirnya, ada juga orang yang sudah berjaya. Orang yang kuat, berani dan bijak itu telah membawa kehidupan kepada seluruh umat manusia. Jadi kita perlu menundaikan janji kita. Mari kita berikan ganjaran kepada Attaya. Ya, betul. Mari bawa eliksir ajaib itu. Iaitu ganjaran yang kita dah sediakan untuk orang berbakat itu. Apa ni? Para dewa turun daripada langit. Wahai Altai, seperti yang dijanjikan, kami datang untuk berikan kamu ganjaran. Terimalah ganjaran ini. Moga kamu hidup bahagia selama-lamanya. Apa ni sebenarnya? Ini ialah eliksir ajaib istimewa untuk kamu. Eliksir ajaib? Ya, betul. Ini ialah eliksir untuk hidup dengan kekal abadi. Dengan 1 titik setiap tahun, kamu akan hidup 10 tahun lebih lama. Apa? Tapi, kamu perlu ingat untuk minum hanya setitik dalam setahun saja. Jangan sesekali minum lebih. Jika kamu minum lebih, perkara buruk akan berlaku kepada kamu. Apa dia perkara buruk tu? Hebat betul. Eliksir ni memang betul-betul ajaib. Mereka memang betul dewa. Dewa yang sebenar, sayang. Hati-hatilah. Dewa-dewa tu cakap kena minum setitik je dalam setahun. Jangan minum lebih. Saya belum minum pun lagi. Saya cuma nak tengok-tengok botol ni je. Wah, memang lain daripada yang saya pernah tengok. Pegang dengan tangan pun dah boleh rasa lain daripada botol biasa. Awak kena bagi saya minum juga. Mestilah. Saya janji akan bagi awak setitik setiap tahun dengan saya. Supaya kita berdua akan hidup kekal bahagia bersama-sama. Kalau saya minum 1 botol ni, saya akan hidup selamanya dan muda selamanya. Itu memang seronok. Tapi suami saya takkan beri saya minum banyak. Dia mesti akan halang saya. Jadi saya kenalah tunggu waktu yang sesuai. Panaskan badan awak dengan air dan tidurlah dengan nyenyak, ya. Sayang, para dewa baik sangat dengan kita berdua. Mereka berikan kita eliksir lain daripada yang lain, jadi saya terfikir, apa kata kita buat sesuatu untuk balas, nak tak? Betul tu. Saya tak terfikir pula pasal tu. Cuma awak je yang cukup teliti untuk fikirkannya. Tapi macam mana? Mereka semua dewa. Mana ada kurang apa-apa pun. Jadi kita berdua boleh berikan kekuatan dan ketaatan kepada mereka. Pada pendapat awak, macam mana nak tunjukkan keikhlasan? Saya rasa saya akan buat sejenis kuih. Kuih yang unik untuk awak persembahkan kepada dewa dan untuk raikan rezeki kita berdua yang melimpah ruah ni, dan saya juga nak buat kek untuk awak nikmati juga. Apa pendapat awak? Isteri saya bukan saja teliti tapi juga berikan perhatian. Jadi itulah yang terbaik. Mari kita buat. Saya akan bawakan kek untuk para dewa. Tapi ramuan istimewa diperlukan untuk saya buat kek istimewa ni. Tapi ramuan tu tak ada kat sini.
Kita kena merantau jauh untuk cari ramuan-ramuan tu semua. Saya tak pasti macam mana nak dapatkan ramuan-ramuan tu. Apa nak buat ni? Saya dah buntu lah. Awak tak perlu risau pasal tu. Memang itulah kepakaran saya. Saya akan dapatkan ramuan-ramuan tu untuk awak. Itu akan tunjukkan keikhlasan kita sebab buat hadiah istimewa untuk dewa. Awak sanggup pergi? Dah tentulah. Jadi baguslah. Awak patut pergi esok juga supaya saya bolehlah siapkannya untuk para dewa dalam masa bulan tengah mengambang ni. Baiklah, saya akan pergi esok juga. Cari cepat dan pulang ya sayang. Saya tunggu awak. Tak salah kalau minum beberapa titik lagi. Saya kena minum lagi untuk kekal muda selamanya. Saya kena lebih muda daripada suami. Barulah dia sayang saya selamanya. Mesti dewa tak nak suami saya minum banyak sangat sebab mereka tak nak suami saya hidup selamanya macam mereka. Mereka mesti akan rasa cemburu nanti. Sebab itulah dia suruh saya minum setitik saja dalam setahun. Elixir ajaib saya. Wah, sedap betul rasanya. Rasa nyaman sangat-sangat. Satu hirup lagi. Hebat betul lah. Saya boleh rasa yang badan saya berubah perlahan-lahan sekarang ni. Kaki saya rasa jauh lebih ringan. Mungkin saya dah jadi lebih muda kan? Baguslah macam ni. Bila suami saya balik dan nampak saya muda dan cantik, dia mesti akan rasa bangga dengan saya. Peliknya apa yang berlaku ni? Mungkin ini cara untuk bantu saya jadi lebih muda. Terujanya saya. Saya rasa ringan dan muda sangat. Jadikan saya lebih muda. Bila lebih muda dan kembali semula ke bawah, saya akan jadi yang paling cantik. Tolong, turunkan saya. Altaya, selamatkan saya. Altaya, tolonglah datang balik dan selamatkan saya sekarang juga. Altaya, tolonglah. Kenapa saya terbang macam ni? Tolong turunkan saya. Dan begitu sahaja, isteri Altaya terbang naik tinggi dan tinggi, naik ke awan dan naik ke langit. Kemudian dia pandang kampungnya yang semakin kecil dan kecil. Saya menyesal. Saya tak dengar cakap suami saya. Tolong maafkan saya. Saya nak kembali kepada dia. Suami saya yang baik dan ikhlas sangat. Tolonglah saya. Tolong selamatkan saya. Tolonglah saya, Altaya. Walaupun dia menjerit, menangis dan merayu untuk ditolong, dia terus terbang tinggi ke langit. Akhirnya dia mendarat di atas bulan. Saya kat mana ni? Tolong bagi saya balik ke pangkuan suami saya. Tolong biarkan saya balik ke bawah, ke kampung halaman saya. Ni semua salah saya. Halahai, disebabkan kamu terlalu tamak dan tak dengar nasihat suami dan minum terlalu banyak eliksir. Kini dah terlambat. Tiada siapa boleh selamatkan kamu sekarang. Kamu akan kekal di bulan ini. Ini akan menjadi kediaman kamu selama-lamanya. Jadi saya tak akan dapat kembali ke sisi suami saya lagi selepas ni. Altaya, maafkan saya. Tolonglah. Oleh sebab Altai ialah seorang yang baik dan ikhlas dan kamu ialah isteri Altai, jika kamu sayangkan suami kamu, kami akan tunaikan sesuatu. Jadi kamu mahu dengar tawaran itu? Ya, saya nak dengar.
Saya tahu salah dan silap saya. Saya akan terima apa saja asalkan Tuan izinkan saya untuk bersama semula dengan suami saya di bumi. Jadi dengarlah betul-betul. Setiap tahun pada hari bulan mengambang, kami akan berikan kamu ramuan untuk buat kuih istimewa untuk kami dan hantar kepada suami kamu di bumi. Pada hari itu, keluarga kamu akan berjumpa. Kamu setuju tak? Saya bersetuju. Saya janji akan buat kuih sedap untuk hari istimewa tu. Sejak itu, isteri Altair tinggal selama-lamanya di bulan. Setiap pertengahan tahun, para dewa berikannya ramuan untuk buat kuih istimewa untuk mereka. Dan pada hari bulan mengambang itu, Altair dan isterinya dapat berjumpa. Isterinya bawa kuih untuk dinikmati olehnya. Sejak itu, kisah itu pun tersebar. Orang-orang kampung ada tradisi membuat kuih pada setiap pertengahan musim luruh, yang mana juga merupakan satu peluang untuk seluruh keluarga berkumpul bersama. Kuih istimewa yang dibuat untuk perayaan pertengahan musim luruh dipanggil kuih bulan.